Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video hari Sabtu sahabat ya. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih kawan turun sungai nak tengok perkara macam biasa. Jari terubi arah semalam kawan ada menahan tahu lawan umpan cengkrik tapi tak banyak lah sebab umpan pun dah nak habis semalam. Ada dalam 10 lebih agaknya. Arah semalam pun kawan umpan cengkrik ya. Tak tahu lagi lah hari ni ada hasil tak ada hasil. Sebab semalam sini hujan lebat, air tak naik, cuma keruh sangat. Sahabat boleh nampak lah air keruh pekat lekat. Tak tahu lagi lah. Kalau ada hasil nanti kawan lah video ni. Kalau tak ada lah sahabat. Okey lah, jom terus kawan nak tengok perkara pula ni. Ni semalam umpan cengkrik pun dah tak banyak semalam, cuma nak perhabiskan umpan je. Banyak sampah ni, tak berapa harap lah. Kebiasaan lah. Macam tak ada ni, bukan sampah je. Ada umpan sahabat. Umpan habis. Okey, jom terus. Tak kena habis umpan je. Tengok jari ni. Jari 4 inci setengah. Allah. Tak tahulah hari ni ada tak ada hasilnya hari ni. Jari pun dah start sampah lah. Air tengkujuh sikit jadi air laju. Bila air laju penuh sampah. Aduh. Oh, tu dia sahabat. Ada tak lepas? Dia tak kemas, dia tak lekat ni. Alhamdulillah. Dia tak lekat sahabat. Orang tengah kamera tak nak. Alhamdulillah rezeki sahabat. Ingat tak dapat dah tadi. Sebab dia tak lekat pun jangan panjang tengah ni. Dia cuma berpintar je tadi tu. Sikit je Tak ada tempat yang lekat pun. Nak rezeki je. Kamera apa ke laut. Alhamdulillah rezeki 2 kilo lebih. Tenggalai kayangan. Dah lama dah tak tengok kayangan tenggalai besar-besar sikit. Masuk air sahabat. Ingat ketelucuk dah tadi. Dalam musim ni ikannya memang kurang. Dapat yang macam ni pun memang trik ni susah sangat. Aduh, tengok lagi. So dia tak sangkut, dia cuma bergulung macam tu je. Belakang ni sangkut. Tak habis sangkut belakang ni. Rasa tak ada dah ni. Tak ada sahabat, tak kena rasanya. Sebaik batu tak putus. Okey lah sahabat. Tak ada dah tu je lah. Alhamdulillah rezeki. Tenggalai sadar. Rupa hampir terlucuk dah. Okey, jom terus. Tengok jari ni. Jari 4 inci setengah ni.
masuk tempat yang susah. Tengok air mau pelaju pula ha. Cari cantik, sangkut pada belakang sana. Ada sangkut. Ni sampah ni petakaran lah berbuah. Tak sempat juga dah lepas pagi ni. Pagi ni tengok ikan aja. Tak ngeneng sahabat. Tak ada. Okey lah, jom terus. Tak ngeneng jari nak 4 inci setengah ni. Baru ini nak ngeneng. Daripada hilir tu dah berapa tahu dah tak ada, kosong semua. Baru ni lah ada unjuk-unjuknya ha. Kuat juga. Kelawar ke benda? Oh lawa. Alhamdulillah. Boleh tahan juga kan. Nah. Susah pada nak buka ni. Alhamdulillah rezeki sahabat. Boleh tahan. Lawa. Adalah seekor tengah lah. Wah, boleh tahan lah 2 kilo lebih juga. Itu je lah. Oh, tak ada. Tak ada ikan. Wah, yelah. Masih payah lagi ikan ni. Okey, jom terus sahabat. Ni depan ni macam berenjuk ni. Tu depan tu. Tahu boleh nampak dah kamera ni. Ni. Tapi tak besar mana ni hiuknya ni. Tak dulu. Alhamdulillah boleh lah. Sedar jarah. Orang kampung cakap sedar jarah. Gelar remaja tu kecil lagi. Sudah jarah. Okey, jom terus. Okey sahabat, semalam kau buat penutup semalam pasal buah gorik. Inilah dia rupa dia buah dia. Bukan yang ni cuma kulit luar dia. Yang buah macam biji guli tu dalam ni. Dalam ni sahabat ya. Dalam ni. Tapi dia tak banyak ni. Dia dalam sebiji ke 2 biji saja dia buah dia dalam ni. Yang tu yang guna buat ubatnya. Ni. Yang ni dia menjalar atas sungai. Tempat yang sama juga ni sahabat. Tempat yang kawan ambil gambar semalam. Cuma kawan semalam ambil gambar tu atas tepi. Inilah dia rupa buah dia. Dalam-dalam ni lah rupa buah goriknya. Yang macam biji guli tu. Ni banyak tu, juntai je tu. Okey lah sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki hari ni dapatlah tenggalan dengan lawan. Lawan dapat 2 ekor je pagi tadi sahabat ya. Untuk pagi tadi, seekor ni untuk semalam ni. Jadi kawan tak ambil gambar lah untuk semalam ni. Untuk pagi tadi dapat 2 ekor je. Alhamdulillah dapat tenggalan sado. Besar juga sahabat ya. Ni. Alhamdulillah lah rezeki. Kita pun hampir terlepas dah tu tadi. Kalau macam ni dapatlah harga kayangan 2 kilo lebih ni. Dalam 2 kilo setengah mungkin lebih. Tak tahu lagi lah. Kawan pun tak reti juga nak mengagak. Ni je lah rezeki pagi ni. Alhamdulillah jugalah. Lepas lah untuk minyak. Okey lah sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni.
Mana? Oh. Này. Oh loh. Orang sini kan ada payah. Pakai bubuk kan. Ada tahu. Oh, ini pisau ha. Kau jual tak? Saya jelas. Lain ni ada bapaknya ada. Jadi lagi ha. Kau jual tak ha? Ada lagi. Oh, insya-Allah. Adik yang mana jalan? Gambar sikit ni. Apa kita ngai tak lihat sasaran ni. Oh, ini kalau ngai Dapat ya cuma dulu. Jadi air. Okey apa kena tahu ni memang dia mudahan dia dia letak di besi ya. Kita molek jangan gambar. Jari peng kita gulung. Gulung pun lekat kita kawan hangkat tu jatuh ni sudah jari tu lama. belakang sikit. Dak juga kat sana. Jauh semula ni sebaik tak rezeki. Tak je gulung kawan hangkat buk jatuh je. Jauh. Tengok dulu. Mana dia saya jaga tu. Gulung. Dia kalau gulung ada tak apa-apa. Ini macam kata dia melepih ke kawan hangkat. Tak usah Kilo lu. Kata tu. Kawan. Jalan tu nanti jangan. Nanti. Tak lupa. Nanti Kan dulu. Jadi macam tahu tu ya lah. Angkat gitu juga. Baca bodoh. Memang ini semua Bakal pakai kayak aku. Ngai malam. Kau yang ini. tu kereta merah PNA sudah sampai. Kita tengok hasil dia benda. Dah jatuh ke yang? Heru warna ini. Kalau aku usir sudah. Oh tu dia. Banyak hasilnya. Rai jelawat. Oh 1 kilo. 1 kilo. Sudah cari king. Dulu. Semua tu kerik kan. Kita. Lawa. Lawa dia. Kita tak habis lagi 3 hari kita tak habis lagi. Agak tahu. Kan. Dia macam bawa. Awak tu nak ambil rata. Tu ada kampus jaga apa. Dah itu je lah ada 2 ekor kecil. Ha? Agak kemal tu. Tapi nya tak banyak lah ada 10, 11 aja tahu apa. Umpan habis dah. Dengan batu-batu Ha? dengan batu. Ya kalau dah kawan ngumpan agak bawa banyak mana ada kena. Ada kelompok. Mari narik berapa hari 3 dah ni. Baru. Ya kau lah boleh 2 kali ngumpan. Boleh jatuh. Awak tak menau, awak ngumpan agak aja kawan tu menau dia banyaknya. Itulah kena terima. Kalau yang gaji. Nak klimak guna gaya tak ada ke klimak lah. Ada ini tadi. Ya kamu bukan ngumpan. Balik tu bukan dia kacau. Betul. Macam itu. Adik, yang ni ayah kata jangan beli. Yang ni ayah kata jangan beli. Banyak ikan segar ke ni. Lawa banyak. Nampak apa. Bau kuning pun ada. Yang mana? Macam tak ada apa ni. Oh, kaya lagi. Kaya ni. Balik sekor. Ayam kampung pun ada. Ha, toke jual. Minggu ni memang minggu lawa. Itu je ikan yang senang sikit dapatnya. Mana? Lawa. Kayak jelawak ori je. Kayak jelawak tengah jelah ori je. Ada orang tempat dah. Ada kayak jelawak.
Okey sahabat, ni itu hari kau dah buat ya pasal bunga tenggelam. Jadi hari ni kau tunjuk rupa buah dia. Tapi buah ni tak jadilah sahabat. Dia tak diisi. Ni dah dia rupa buah dia. Buah dia macam buah petai. Cuma dia tak diisi. Patutnya dia jadi macam petai tu ni. Ni dia ada isi macam petai lah. Tapi yang ni tak jadi isi. Maknanya buah ni tak jadi. Semua jadi kosong je Semua kosong belaka. Yang ni mungkin jadi isi tadi, tapi mungkin tupai ke tikus ke. Ni yang lubang-lubang ni dah kena makan dah. Semua tak diisi. Tak tahulah mungkin keadaan cuaca ke tak menentu ni. Dia tak diisi. Tak tahulah. Itu hari bunga dia sampai ke atas lebat. Tapi nya semua tak lekat sahabat. Sampai atas tu pun tak ada buah. Banyak sini pokok dia, tapi semua ada pun macam ni lah. Semua tak jadi buah. Jadi tak boleh nak tunjuk lah rupa buah dia macam mana, isi dia macam mana. Ini isi dia boleh makan sahabat ya. Kopik isi dia macam petai juga, kopik. Lepas tu rebus. Tapi dia tak adalah besar sangat, dia lepeh-lepeh je macam tu je. Tapi dia saiz dia besar jugalah, dia macam tu. Besar jugalah. Tapi tak jadi sahabat ya. Tak jadi buah. Tak jadi isi, bukan tak jadi buah, tak jadi isi. Semua tak ada. Inilah dia. Di hari pun kawan dah buat pasal bunga dia, tapi tak ada arah lah, tak ada rezeki nak tengok isi dia macam mana. Okey lah sahabat. Ikan tadi dah siap jual, ikan tenggelam tadi. Alhamdulillah. Doa-doa sahabat dapat kayangan, dapat jugalah hari ni. Boleh tahan jugalah saiz 2 kilo 600 gram. Ikan tenggelam tadi. Itu pun hampir terlepas dah. Hampir terlucuk dah pun. Ni lah resip dia. 2.6 kali 120. Itulah RM312 harga seekor tenggelam tadi. Yang lawang tu RM15. Alhamdulillah dapatlah RM327 hari ni. Alhamdulillah jugalah ada rezekinya. Okey sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang sahabat. Ini dalam hutan besar ni. Tu pokok merebau, besar pokok merebau. Ni dalam hutan besar sahabat ya. Ni pokok merebau. Ni bukan yang ni. Yang ni tak tahu pokok benda ni. Ni pokoknya besar ni. Okeylah sahabat.